Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejabat kasih seharum kasturi buat peneraju majlis. Barisan kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan, penjaga masa dan guru-guru, penggerak generasi berwawasan, seterusnya warga dewan. Arena pada hari ini saya lakari dengan sebuah pidato yang berpaksikan tajuk Keselamatan Cyber Tanggungjawab Bersama. Warga Dewan yang budiman, menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan keselamatan bermaksud keadaan selamat, bebas daripada bahaya, kerosakan dan ancaman. Cyber pula ditarifkan sebagai berkaitan dengan komputer atau sistem maklumat. Tanggungjawab bersama bermaksud setiap individu, organisasi dan pihak berkuasa perlu bekerjasama melindungi sistem digital daripada ancaman seperti penggodaman, perisian hasad dan pencurian data demi menjamin keselamatan maklumat dan kelangsungan operasi dalam dunia cyber. Hadirin yang dihormati, indikator saya yang pertama ialah ancaman cyber semakin berbahaya. Ancaman cyber kini semakin kompleks dan sukar dikesan, melibatkan pencurian data, penipuan serta serangan sistem. Menurut Profesor Madya Muhammad Saudi, jenayah cyber berkembang seiring kemajuan teknologi seperti AI. Statistik menunjukkan lebih RM581 juta kerugian akibat penipuan dalam talian di Malaysia pada 2024. Kelemahan kesedaran pengguna dan sistem keselamatan menjadi punca utama serangan berulang. Oleh itu, keselamatan cyber perlu dipikul bersama demi melindungi kepentingan digital negara dan masyarakat. Hadirin yang dimuliakan, indikator kedua ialah peranan semua pihak dalam menangani ancaman. Keselamatan cyber memerlukan kerjasama semua pihak iaitu kerajaan, swasta, institusi dan masyarakat. Contohnya, kerajaan menggubal dasar seperti Dasar Keselamatan Cyber Negara (DKSN) untuk kawalan menyeluruh. Sektor swasta memperkukuh sistem seperti yang dilakukan oleh Maybank dan TM selepas insiden godaman. Institusi pendidikan melaksanakan program kesedaran seperti CyberSafe untuk pelajar dan ibu bapa. Individu pula perlu mengamalkan etika digital dan berhati-hati semasa melayari internet. Profesor Dr. Mazlan Abbas menegaskan bahawa ekosistem keselamatan cyber hanya berkesan melalui sokongan kolektif warga dewan yang disayangi. Indikator ketiga ialah pendidikan dan kesedaran cyber. Masyarakat perlu dididik tentang amalan keselamatan cyber seperti penggunaan kata laluan yang kukuh dan elak klik pautan mencurigakan. Contohnya, kempen kesedaran dan program literasi digital harus diperkasa agar semua lapisan masyarakat celik cyber. Pada tahun 2024, Malaysia mencatat lebih 14,000 kes penipuan dalam talian. Dengan kerugian melebihi RM581 juta, masyarakat yang celik digital mampu mengenali ancaman seperti penipuan serta melindungi privasi mereka secara bijak. Kesimpulannya, pendidikan dan kesedaran cyber perlu diperkasa secara berterusan agar masyarakat mampu bertindak bijak dan bertanggungjawab dalam dunia digital yang semakin menjawab. Hadirin yang dihormati, sebagai rumusan, keselamatan cyber adalah benteng utama melindungi maklumat dan sistem digital daripada ancaman moden. Tanggungjawab ini perlu dipikul bersama oleh semua pihak iaitu kerajaan, swasta dan masyarakat. Hanya melalui kerjasama kolektif kita mampu membina dunia cyber yang selamat dan beretika. Sekian, terima kasih.